ni saya baru buat video bila ambil F4. F4 di game ni saya ambil di Bertam buat F4 ni. Ni size A3 motor A3 dan ada 10 rim. Okey, satu rim harga dia 40 ringgit. Sebab dia 450 sheet. Okey. Saya ambil A3 ni, kotak A3 20 box. What? So F4 tu ambil buat stok di BM yang kedai. Ambil di Bertam dan ada BM. Okay, di Jam. Like a top-down summer, I've been on the rise, it's a come up. No, I don't gotta try, I'm a natural stunner, hitting home runs like a baseball runner. Yeah, I just go up. Okay, ni saya mau sampai di ni Petronas ini, kawasan panggil Juru lah. Dia kan Juru, dia macam pedagang Juru lah, kat Batok. Ni dah. Ni kita straight nak pergi ke Jalan Perai, Lorong Perai, kita pergi kiri nak pergi Jalan Baru. Lepas ni lepas Semanjaya dulu lah. Ya. Okay, ni Semanjaya nampak Lotus, Lotus, Rosel ke kiri, kanan Lotus. Ada Jeruk Pak Ali juga belah kiri. Okey. Ini yang Semanjaya. Kita pergi atas lagi. Belah kanan, ada orang belah kanan Jam. Nak pergi ke arah Bertam, ke arah Berkawan semua. Berkawan, Bertam dan Sebab Dua Raya. Okey, nak belah kanan tu nak belah Perai, kita pergi sebelah kiri ni. Okey, kita pergi ke dua video pula. Saya lupa ada dua video tadi. Itu pula dua video. Okey. Ni bawa belah kanan tu ada belah kanan ada Jam. Banyak ni. Lorong ni kita pergi belah kiri pun Jam, tapi masuk orang debat. Kita pergi jalan ni menjalan ke Kebun Sireh. Masa akan balik makan jalan sini senang sikit. Kadang saya Jumaat ni dia tak pakai telefon abutnya. Dia saya nak barang selalu habis Selasa kat Penang. Kebetulan kedai saya yang tempat saya yang ni kosong. Kosong ni ni. Bagus ni. Kosong sebab bulan ni tak ada tinggi. Depan baru boleh pergi. Dan nak sebelah kiri. Kita straight dulu. Kiri. Okey. Ni jalan ni memang petang-petang Jam ni kan pukul 5 dah. Pukul 5 je mesti boleh kerja lah. Cuma kan kadang-kadang kalau saya play awal kadang sebab tulan ni poso saya pergi ambil lewat sikit. Saya keluar pukul 4 tadi. Sampai sana pukul 4.30, pukul 4 semua macam tu kan. Cuma masih ramai balik kerja ni. Dah ramai. Kita masuk lorong kiri ya. Ada 3 lorong. Kiri ni ada pergi ke Musuh. Okey. Yang 2 lorong kanan tu, kanan ni tengah ni nak pergi sana boleh kan, kawan, nak ke City, Juru boleh kan. Atau Ipoh boleh, kita nak pergi belah kiri. Kimer Tajam. Okey, saya nak letak Innova. Sekejap tu tekan apa ni, 2.0 apa ni. Kalau nampak belah kanan tu kan, lorong Jam. Memang tu Jam lah. Tapi kat kiri ni, lorong kiri ni. Radio sebenarnya. Saya buat video nanti nak masuk ke YouTube nanti kena copyright. Okey, ni ada lorong 3 lorong. Kita nak pergi belah kiri lah, buat straight kan. Bang kanan yang tengah ni untuk pergi kanan. Nampak? Kita kanan ambil. Okey. Kat sini kampung ni kena Jam kadang. Kita pergi sekolah kan. Beli sekolah pun mana boleh sekolah Jam kan. Suruh kalau beli sekolah. Kalau tu jalan ni. Tok sembot, awas. Sikit lagi nak kat sekolah tu. Mana? Sekolah Kandang lah. Kalau tak silap. Tu kereta ambil kerja tu. Yang kereta masuk. Ini dah. Agak Jam.
Yang lain yang dah sebelah kiri ada masjid Kebun Sirih. Sebab ni kadang semayang lah juga. Sekarang dia dua renovate macam tu. Tak tahu. Ini bangunan UMNO belah kanan. Sekarang ni dia buat wedding pula sekarang. Okay, ni Kampung Gambir lah. Yang buat Alinda belah kanan. Okay. Jadi kalau guna ni sense tak ada. Dui kamera. Sebelum ni handset sebelum ni tak boleh guna dui kamera. Tapi handset sebelum ni boleh ya guna kamera depan belakang kan. Kalau guna on ke belakang dia boleh. Sambil rakam tu boleh guna on ke depan dia boleh pusing dulu. Handset ni kelemahan tu lah. Dia tak boleh apa. Ada button untuk pergi depan belakang waktu rakam. Kalau tak mau kena off on balik. Tu kan cara dia. Ni tabung kanan Okey. Pusyarat sudah mau hijau. Tak lalu. Belah kanan tu tempat borong. Kanan tu yang warna biru. Okey, masuk kiri terus. Cisco buat laju. Kira kereta ni berat. Orang kata bawa kereta barang berat sedap bawa laju. Betul ya. Jadi saya bawa kereta berat, barang banyak macam kita lah berat macam ni. Bunyi macam tu. Ni bunyi tu lah. Pasal kalau dengar kan. Tapi tadi orang buat laju kan. Benda tu tak bunyi. Yang kata tu abang saya kata kalau bawa kereta muatan berat sedap. Lagi syok. Abang saya dah. Okey, kita buat kanan. Cerita mau ni pak cerita ni. Dah aku kedai cerita dah. Kalau yang mana barang kata mahal kan. Buat tu dia. Kanan ni ada selimut. Ni kedai burger ya. Okey, selimut sampai. Ada pak kosong kat depan kedai snaki nak buang barang. Bismillah. Alhamdulillah dah. Alhamdulillah dah. Okey, kita mau parking. Okey, cun. Kita sampai dah. Okey. Saya mau tumbuk barang pula. Hai. Ni barang dah. Itu dah 20 kotak. Depan pun dah sikit depan ni. Jadi kan yang nampak depan. Ni ada 4 kotak. Semua tu susun di tepi tu. Okey, kita angkat dulu Bye. Let's go on. Cuma bus sini Salah bus sini. Okey. 2 hours later. Ni situ sini dia. Okey. Ya. Kita mau makan dah. Let's go on.